Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita buat London pistachio. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom. Mula-mula kita ambil badam. Bakar badam. Janganlah beli badam yang sekilo. 100 gram atau 250 gram dah boleh untuk adunan yang sebegini. So ni kita bakar, nak sangai kat dalam kuali pun boleh, tak ada masalah. Sebabkan saya rasa saya tak berapa suka makan satu biji macam ni, korang boleh potong macam ni, bagi dua. Jadi kecil lah. Tapi kalau korang nak satu biji tak ada masalah. Saya bukan tak cukup, banyak. Untuk adunan yang saya buat ni tak banyak pun dapat. So dalam 250 gram badam boleh dah buat semuanya lengkap lah. So ni kita bakar dalam suhu 150 darjah Celsius selama 5 ke 10 minit macam tu untuk kita rangupkan dia. Kena bakar kek tu wajib, kalau tak lemau korang punya kuih. So ni kita bakar. So ni dah siap. So kita keluarkanlah, sejukkan dia, letak satu bekas untuk kita buat nanti. Saya ingat buat kuih ni memang susah tapi ternyata memang senang guys. So korang ikut je tips saya. Memang jimat sangat-sangat, dapat banyak kuih London pistachio ni. So pakai 250 gram butter. Nak korang punya kuih tu jadi sedap, pakailah butter yang paling premium. Masukkan satu biji telur kuning. Masukkan ais vanila 1 sudu. Masukkan gula pasir yang saya dah dikisar halus 1/2 cawan. Saya ayakkan sebab ada ketulang keras, sebab ayakkan waktu awal. Jadi kenalah ayak. Yang keras macam ni kita buang saja. Atau guna buat air kopi untuk berbuka nanti. So kita gaulkan dia. Pastikan butter korang tu tak terlampau keras dan tak terlampau lembik. Dia soft je. Tak lembik, tak keras. Senang untuk digaulkan. So ni saya masukkan tepung jagung 1 cawan metrik. Okey, kita guna metrik, tak perlu timbang, senang sangat-sangat. Nak orang yang malas tu macam saya, korang masuk je guna cawan metrik. So ni saya masukkan tepung gandum, tak kisah jenama apa sekalipun boleh, tak ada masalah. So gaulkan. Okey. Gaulkan, sebatikan dulu 1 cawan tepung gandum. Dan saya masukkan lagi 1 cawan tepung gandum. Total saya masuk tepung gandum 2 cawan dan lagi 1/2 cawan. So saya masukkan satu persatu lah. Tadi satu dan ni satu lagi. Kat bawah video ni saya akan tulis lah berapa sukatan yang saya bawa. Saya masuk. So ni saya masukkan pistachio. Kacang pistachio yang dicampurkan badam sedikit. Dalam 1/4 cawan yang dah saya kisar halus. Saya letak pewarna hijau sedikit dekat kacang tu masa saya blend. So ni tepung gandum yang terakhir lah 1/2 cawan tu yang saya cakap tu. So kita gaulkan sampai jadi dough. Okey, total saya masuk 2 cawan dan lagi 1/2 cawan. Bawah video ni korang boleh tengok lah. Saya tulis bahan-bahan yang saya masuk dalam London pistachio ni. So kita gaulkan, jangan risau, saya dah basuh tangan dan rendam dengan air garam. So ni untuk saya makan sendiri, tak ada jual lah. So gaulkan untuk makan sendiri kan. Tapi mestilah kena bersihkan tangan, takut nanti makan sakit perut pula. So sebabkan saya letak pewarna sedikit, nampak warna ke hijau-hijauan tu gitu. So dah kita bolehlah gentil dia. Korang suka lah macam ni dekat sudu metrik ni. Macam ni nanti nampaklah besar dia sama je elok. Tapi kalau malas, buatlah sukatan yang korang ikutlah. Yang korang boleh buat yang senang lah. Okey. So ni saya buat macam ni. Saya nak sukatan dia dapat banyak. Besar dia cantik. Okey. So ni kita masukkan badam yang kita dah masak tadi. Buatlah bulat macam ni. Panjangkan dia macam ni. Okey. Okey. So ni kita susun rapat-rapat. Tak ada masalah rapat-rapat. Ni boleh rapat lagi ni. Sebab kan tak siap lagi tu, saya bakarlah separuh ni dulu. Saya punya suhu ni 150 darjah Celsius selama saya bakar 20 minit. Ikut suhu pada korang punya oven. Oven saya kecil, jadi saya pakailah 150 darjah Celsius. Kalau oven korang besar, korang masuklah 160 darjah Celsius selama 20 minit juga. Okey, pastikan kering korang punya pinggan yang ni. Tadi masuk air, saya dah lap. Saya masukkan 1 cawan coklat white. Dan ni cocoa butter. Cocoa butter berfungsi untuk mencairkan coklat dan mengeraskan coklat bila dekat luar peti ais.
Okey, air dah menglegak kat bawah tu, tutup je. Dia boleh cair dengan air yang panas macam tu. So, saya masukkan perasa dan perwarna pistachio. Okey. So, warna dia agak gelap sedikit sini. Saya bagi tips sedikit untuk dapat warna soft, warna pistachio original. Kita letak sedikit pewarna kuning dan sedikit warna hijau. So, jadilah warna ini. Cantik tak? So, letak sedikit tu macam mana? Dalam 2 ke 3 titik. Dan lagi satu, 2 ke 3 titik warna hijau. Jadi, warnalah jadi warna ni. Tapi kena ada perasa dia pistachio. Nanti tak rasa white coklat korang tu dan bau pistachio. Masa nak tunggu kita punya coklat tu cair betul-betul, korang ambil lah cup ni, korang buka lah awal-awal macam ni untuk memudahkan korang buat kuih. Percayalah pada saya, untuk buat pistachio ni memang untuk buat London pistachio ni memang senang guys. So bahan pun dah mahal, kita buat sendiri memang dapat kuantiti yang banyak, puas hati untuk kita hidangkan pada tetamu. So ni 20 minit dah siap. Pastikan betul-betul masak. Nanti lemau korang punya kuih. So ni hasilnya. Panas, saya terpaksa hempas sebab saya punya tangan kena panas. Okey, so ni hasilnya kita letak kat sini. Dah tu satu. Okey, so ni gegaulkan dia. Dia sikit lagi ada cocoa butter tu. Korang cairkan sikit, lebih sikit lah dulu. Satu cawan dulu dan korang buat lah dulu. Okey. So ni ikut korang. Korang nak celup boleh. Korang nak buat piping bake, letak dalam cup dan buat piping pun boleh. Nak ikut macam saya celup pun boleh. Kalau celup macam ni, dia dapat pakai banyak coklat. Kalau korang buat piping bake, dia atas dia kena, bawah tak kena. So mana korang nak jimat, ikut korang lah. Janji korang letak coklat pistachio dekat dia. Okay, so ni hasilnya guys. And then saya akan buatkan semuanya. Kalau tunjuk satu persatu saya buat. Maunya korang skip juga. Okey, masukkan macam ni. Korang tunggulah biskut korang tu sejuk. Sebab kalau korang buat panas-panas, takut rapuh, pecah pula dalam coklat korang tu. Caca saya ni pakai chopstick. Saya ni kekok juga pakai chopstick. Tapi saya lebih suka piping dia dalam tu. Dapat jimat banyak. Maaf, masa saya cakap ni saya tengah pegang baby. Kalau dengar suara baby, maaflah, saya dah padam buat. Saya dah lambat sangat-sangat untuk buat video ni. Jadi dengarlah suara baby saya ya. Okey, so ni kita letak dekat sini. Okey, nampak tak? So korang kalau ada pistachio, korang blend lah pistachio tu sedikit dan bolehlah tabur dekat atas korang punya London ni gitu. Okey. Kalau tak ada pistachio, korang boleh letak biskut badam juga. Biskut pula. Kacang badam yang dah dihancurkan dekat atas tu buat hiasan. Okey. So nak jimat pun boleh, tak ada masalah. Tapi badam tu korang kacang badam tu korang gaulkan dengan pewarna dan perasa pistachio. So nampaklah atas tu kacang pistachio. Tak ada masalah semua tu. Boleh diotakkan. So ni hasilnya London pistachio guys. Mantap kayak rasa dia. Selamat mencuba. Bye guys.